Selamat sejahtera. Sesi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Bahasa Melayu untuk topik kata nama am dan kata nama khas bagi murid-murid tahun 5 Bakawali di Sekolah Kebangsaan Bukit Gelogor telah berjalan dengan baik dan teratur mengikut perancangan yang telah disediakan oleh guru. Untuk aktiviti set induksi, guru menggunakan gambar rawa berjaya menarik minat murid dan dapat mengaitkan pengetahuan asas mereka dengan topik yang akan dipelajari. Murid-murid juga berkelihatan aktif ketika sesi soal jawab. Dan seterusnya, untuk semasa langkah penerangan, murid dapat memahami perbezaan antara kata nama am dan juga kata nama khas. Tetapi, terdapat juga beberapa murid yang masih keliru untuk mengenal pasti kata nama khas. Untuk itu, guru telah memberikan beberapa contoh lain dan menerangkan penggunaan huruf besar dalam kata nama khas untuk murid-murid dapat melihat perbezaan itu dengan lebih jelas. Aktiviti demonstrasi yang menggunakan petikan pendek dapat memberi peluang kepada murid untuk melihat secara langsung cara mengenal pasti kata nama dalam teks yang diberikan. Murid-murid menunjukkan minat apabila guru menggariskan kata nama am dan membulatkan kata nama khas dalam petikan yang dibaca. Langkah-langkah ataupun pendekatan ini dapat membantu murid untuk mengikuti cara-cara tersebut apabila mereka membuat latihan kendiri mereka. Seterusnya, untuk aktiviti kumpulan, murid-murid dapat bekerja sama antara satu sama lain dan berjaya mengelaskan perkataan bercampur yang diberi kepada dua kategori, iaitu kata nama am dan kata nama khas dalam peta buih yang diberikan. Aktiviti ini bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman murid-murid dalam topik yang dipelajari, malah aktiviti ini dapat meningkatkan sikap kerjasama dan sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Seterusnya, untuk aktiviti individu iaitu lembaran kerja, majoriti pelajar dapat menyiapkan lembaran kerja tersebut. Tetapi terdapat beberapa pelajar yang mengalami kesukaran untuk membina ayat menggunakan kata nama am dan juga kata nama khas. Untuk murid-murid ini, guru telah memberikan bimbingan tambahan dan murid-murid dapat membuat bina ayat secara kendiri. Aktiviti kuis pantas di akhir sesi pengajaran dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Murid-murid sangat teruja untuk mengangkat kad warna bagi memberitahu jawapan mereka. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mewujudkan kelas yang menyeronokkan, malah ia dapat membantu guru untuk menilai tahap kefahaman murid tentang topik yang dipelajari. Secara keseluruhannya, sesi PDP ini berjalan dengan lancar dan baik, dan murid-murid dapat mencapai objektif iaitu dapat memberikan contoh kata nama am dan juga kata nama khas serta dapat membina ayat menggunakan kata nama am dan juga kata nama khas. Tetapi terdapat juga kekangan yang telah dihadapi oleh guru di mana bilik darjah tersebut tidak tersedia dengan kemudahan LCD, jadi ini menyebabkan guru sukar untuk menjalankan aktiviti PDP menggunakan paparan slide ataupun menjalankan kuis secara online. Kesimpulannya, aktiviti PDP pada hari ini telah mencapai objektif seperti yang dirancang dan murid menunjukkan penglibatan aktif sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu terus memperbaiki strategi pengajaran supaya semua murid dapat menguasai kemahiran bahasa dengan lebih berkesan. Sekian, terima kasih.